Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. So kita terus kepada chart hari ini 30 hari bulan 4 tahun 2022, hari Khamis, hari terakhir dagangan untuk April. Dan macam biasa, kalau kita tengok trend kebelakangan ini, ketidaktentuan paras harga, ketidaktentuan pergerakan harga, tak kira di indeks, di forex, di metal, di oil pun kita tengok ketidaktentuan harga berlaku disebabkan oleh beberapa faktor geopolitik yang sedang berlangsung di dunia ini. So kita sebagai trader, kita kena cari peluang-peluang entry ataupun di tempat-tempat yang terbaik di mana untuk kita nak buy ataupun kita nak sell. So intraday trader itu adalah kerja mereka. Dia tak sama macam scalper. Scalper dia hanya tengok on M1 and M5 structure yang terbentuk, and then dia entry, and then dia cut bila mana structure dah berlawanan arah dengan entry. So itu adalah scalper. Tapi kalau untuk intraday, kita hanya fokus on time frame 1 jam hingga 4 jam untuk kita nak buat analisis, dan kita biarkan ia berlalu selama beberapa jam. Mungkin dalam setengah hari, mungkin dalam satu hari, depends pada pergerakan harga yang telah dibuat pada waktu tersebut. Okey, kalau kita nak recap balik pergerakan untuk US Tech 100 Cash ataupun Nasdaq. Okey, ini adalah chart Nasdaq. Ini adalah time frame 1 jam. Okey, yang mana pada analisa lepas, pada pergerakan harga yang lepas, saya ada share yang mana kita target kita nak sell di paras harga ini. 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 Ini zone ini. So siapa yang marking zone ini, nampak apa yang berlaku. Dia cucuk ngam-ngam 27 27 270. Dia cucuk pop dan dia turun sampai bawah ni 26963. Kejatuhan yang berlaku ini adalah sebanyak berapa pip? So lebih kurang dekat-dekat 1000 pip kejatuhan yang berlaku. Dia dah buat kejatuhan sebelum candle naik balik. Nampak kalau kita tengok seharian punya pergerakan, dia boleh pergi beribu pip dalam masa sehari untuk pergerakan harga dalam keadaan yang ketidaktentuan pasaran ini. So saya rasa sesiapa yang nak profit, rasanya dia memang dia dah close profit bila dia dah nampak price hit, masuk cucuk dan price running. Dan selepas itu apa yang dia buat, yes, dia letak sebatang untuk the breakout zone kita, and then the next candle, dan dia telah membuat new high. Dia telah membuat satu lonjakan ataupun dia buat satu breakout. Dia dah buat satu breakout di zone ini. Di sini dia dah breakout. So tanpa dia membuat sebarang retracement. Dan untuk hari ini ada satu peluang yang terbaik untuk kita nak entry, ataupun zone yang terbaik untuk kita nak entry adalah pada paras harga yang ini. Okay, so kita nampak yang dia sedang membuat lonjakan. Dia sedang cuba untuk naik. Cumanya kita mengambil keputusan ataupun kita membuat satu langkah yang berjaga-jaga dengan kita mencari zone yang paling bawah untuk kita nak buy. Di sini dia dah bagi hint untuk dia membuat kenaikan, untuk dia terus naik, untuk dia terus membuat uptrend di sini. Dan sepatutnya apa yang dia buat, dia akan meneruskan kenaikan bila dia dah selesai membuat retracement. Alright, so di sini support. Yes. So pada paras harga 26917 hingga 26878. So ini adalah paras harga yang terbaik untuk kita nak entry buy, dan at least ambil TP di mana adalah ambil TP di kawasan resistance ini. So get ready je lah di dalam zone pada paras harga yang ini 26917, 26878.
So get ready untuk kita nak letak buy limit, pending order pada paras harga ni, dan bila price dah running kena keep on monitor ke mana arah tuju pasaran ataupun ke apa structure yang dia telah buat untuk kita nampak, ataupun kita nak hold the position kita, adakah kita boleh hold untuk sampai ke atas ataupun kita terpaksa close position pada pertengahan jalan. So itu adalah uh, depends bagaimana korang nak manage korang punya ni. Tapi kalau normal cukup 100 pip itu dah boleh close position dah. Cumanya kalau nak lebih kena tengok dia dah sampai mana ataupun apa yang dia telah buat. And then itu cerita di Nasdaq, and then kita nak tengok di US 30. So di US 30 dia dah berjalan, dia dah bergerak. Okay. So saya ada bagi tahu yang analisa lepas yang mana sekarang dia sedang mengumpul tenaga untuk dia nak pergi ke mana. Dia sedang sideways, naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik, boom, dia breakout zone support ataupun dia membuat satu uh, apa pemecahan harga pada paras yang terendah. Itu bermakna yang kita nampak clearly dia sedang membuat structure downtrend, dan sekarang ni kemungkinan besar perubahan trend daripada uptrend itu sedang berlaku. Itu kemungkinan besar yang sedang berlaku sekarang. Baik, oleh yang demikian, adakah kita nak lawan? Boleh kita nak lawan. Cumanya kita nak lawan tu kita kena lawan pada tempat yang terbaik lah untuk kita nak lawan. Tapi kalau kata kita nak dapatkan yang lebih, kita jangan lawan. Sebab apa? Sebab di sini ada satu zone yang terbaik untuk kita nak entry sell. Ya, di sini. Ini adalah resistance ataupun sell zone. Baik. Okay, sebab apa saya nak, alamak, sebab apa saya nak sell kat sini? So yang pertama, kita tag dulu resistance ataupun sell zone. Okay, sebab apa? Sebab yang pertama, kita nampak yang structure downtrend sedang terbentuk bermula pada atas sini. Dan sini dia buat satu base, dan dia buat lagi satu new low, and then dia buat base, and then sekarang ni dia sedang membuat new low. Sebab apa saya tak entry kat sini? Sebab dekat sini dia ada satu candle yang mana di sini dia ada satu fake out, engulfing sell yang sangat solid di sini. Dan pada di sini dia belum ada mana-mana paras harga yang dah touch di dalam zone ini. So saya memang fokus di dalam zone, dan kita akan sell pada paras harga 48859 sampai 48917. So get ready dalam zone ini, letak pending order banyak mana pending order yang korang mampu untuk nak bertahan sebanyak 8691, sebanyak 50 pip kat sini. So letak pending order setiap 3 ke 5 pip pada paras harga yang lain berlainan, masuk dalam lot yang paling kecil 0.01, ataupun ada setengah broker dia menggunakan 0.10, itu yang paling kecil. So masuk yang paling kecil tapi banyak layer. Pastikan korang layer naik sikit untuk kita nak maksimumkan profit dan kita nak minimumkan loss. Tapi ada tapinya, jika kita punya zone tersasar ataupun zone kita breakout, so get ready untuk cut loss ataupun letak stop loss siap-siap di luar zone. Cumanya korang kena keep on monitor lah kalau tak ada stop loss. Kalau dia keep on buat structure uptrend, kita kena cut loss kita punya sell position. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa untuk next video. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rekan-rekan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan jual punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye-bye.